Macam mana kita nak turunkan asid urik daripada rumah? Mungkin orang tanya macam ni sebab apa? Sebab dia mungkin tak berminat untuk dengan mungkin produk-produk ataupun ubat-ubat yang berasaskan sintetik lah, berasaskan dadah. Nak lebih benda yang lebih natural, nak benda yang lebih natural. Okey. Okey, yang pertama sekali kena jaga permakanan lah kan, daripada menu harian kita. Kalau kita makan dekat kedai sekalipun kan, elaklah daripada ambil hati, pedal, perut kan, ikan-ikan yang tak boleh, ke kacang, dan juga mungkin basically organ dalaman lah. Macam ayam daging pun, walaupun tak organ dalaman pun, dia punya tahap purin pun sebenarnya pada tahap sederhana. Jadi kalau boleh elakkan juga pergi kepada makanan-makanan yang memang sangat rendah purin. Okay, anda boleh study benda tu. Yang kedua ialah elakkan daripada makanan-makanan yang menjadikan tubuh kita ada inflamasi. Contohnya macam gula, tepung kan, elak daripada benda tu kan. Jadi kalau kita dah ada gout, lagilah senang untuk kita kena gout. Yang ketiga ialah control stres. Control stres, sebab stres ni akan buat kita punya masalah kesihatan kita jadi berganda-ganda lagi teruk. Berganda-ganda lagi teruk. Okay, yang keempat ialah amalkan orang kata suplemen semula jadi yang memang tidak ada bahan kimia dan memang disahkan semula jadilah. Contohnya macam alfalfa, contohnya macam pil Down Sena, contohnya macam vitamin B kompleks, contohnya macam polyphenol. Okey, cuba amal benda-benda macam ni, insya-Allah dia akan sangat membantu untuk kawalan asid urik yang lebih baik. Kan, kalau sel kita tu sihat, maka sel kita tu boleh kontrol tubuh kita. Sel yang tidak sihat, apa jadi? Dia jadi tak kenalah. Dia jadi tak kenalah benda patut asid urik rendah, jadi tinggi. Sepatutnya dia dah buang siap-siap, dia tak boleh buang siap-siap sebab fungsi sel tu tak okey. Jadi pengambilan suplemen, sebab apa suplemen? Sebab dia dah tetap dos yang betul. Jadi kalau kita ambil daripada sayur apa semua ni, bagus, tetapi kita tak tahu cukup ke tak. Jadi kalau ambil suplemen, dia lebih berkesan sebab cukup. Cukup. Jadi macam mana nak pilih suplemen terbaik untuk masalah asid urik, nak turunkan kan, sama ada lelaki ataupun wanita, boleh dapatkan dekat Ultimate Vitamin. Kami akan ajar macam mana nak memilih dan macam mana nak dapatkan. Bila sampai, kita akan ajar teknik pengambilan yang berkesan. Okey, itu saja. Assalamualaikum.